Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat berpuasa yang keempat. Pagi ni, saya akan test busur yang telah ditempa oleh Tuan Azhar daripada Temerloh, Pahang. Terima kasih kepada Tuan Azhar kerana percaya pada busur-busur alami saya. Ya, terima kasih. Support insya-Allah. Mudah-mudahan dengan izin Allah SWT, busur-busur ini dapat bertahan dan dapat memberi sedikit sebanyak satu perjuangan pada keluarga masing-masing, insya-Allah. Amin. So okey, tanpa berlengah masa lagi, jom kita shoot. Saya dah cuba arrow ni dah yang masuk yang ke 95 lah. So nak kena cukupkan 100, lepas tu kita akan dah boleh put. Lepas ni tinggal sikit aja lagi untuk kita nak apa? Untuk kita nak fokus pada dia punya visual pula. Allah. Cuba gelap tak nampak. So alhamdulillah. Shoot lagi. Shoot lagi distance dalam 15 meter. Wah. Satu ni tembus tengah, keluar belakang. So saya akan set up balik dia punya poundish ke mungkin dalam 6-30 lah. InsyaAllah nak kena check balik lagi sekali. Okey.
begitulah busur Tuan Azhar daripada Temerloh Pahang. So insyaAllah saya akan fine tune lagi sebelum saya post ke beliau, insyaAllah. Terima kasih Tuan Azhar support 3M Archery daripada saya, dan insyaAllah kita majukan sukan-sukan busur alami, kayu-kayu tradisional, insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum.